Ni nak tunggu. Tunggu mana? Sana ke sini? Sini yang bagi depan tu. Okey. Biasa satu, gula goreng biasa satu, gula ais satu. Dia pakcik 4 orang. Okey, meh. Tengok Pak Long kata baguslah mereka dijemput. Tapi macam pelik Pak Long tak jumpa Pak Long kan? Dia bukan tak kenal kan? Kenal. Lupa. Oh. Dia kata dia lupa lah. Dia lupa. Dia lupa tu. Tak yang daripada tak calon kita tak dia rapat dengan anak-anak Pak Ulung kan? Tak kenal lah. Dia tak kenal. Kalau macam kita selalu rapat dengan Abang Rufi, Teresa ke, lah. Ni sampai. Orang tu 2 lelaki 1 perempuan. Tak apalah, tak ada orang datang. Eh. Yes. Tapi bagi akak ni lagi power. Dalam biasa ini dah wait lagi. Lain. Dekat dia 50 meter je. Jak antara ni. Sedih pula ingat. Kita datang kahwin anak banding juga tau. Kahwin Aizat. Dah bercerai pun. Dah bercerai. Kita duduk rumah Cina. Tengok sini. Bawa ke apa? Bawa ke apa? Tengok sini.
Dia tempat di pantai. Habis ni. Ada kursi. Belakang. Eh. Hendak. Kita tengok kursi lah hendak. Tu. Tu lah cakap budak. Dah tunggu apa je? Dia cakap apa? Macam mana ni? Hari ni kita baju ni boleh mandi ke? Mana ada laut? Adi, Tak air pasang ada. telanjang je. Telanjang boleh, telanjang. Expeller je. Mana beli? Tak payahlah, nanti hitam lah. Camping kat sini pun boleh kan? Kereta tak boleh masuk. Dia tuan tak benar kan. Camping tak. Nak air beli ayam. ayam ke tak? Tak nak. Eli, tadi dia cakap apa? Baju ni macam mana ni? Kau menjerit sekejap lagi. Dome ni. Ada apa masuk dalam? Oh ni ha. Apa ada reserve? Tak ada lah. Memusik tadi kita muter-muter dekat tempat. Ada yang kelapa. Ada biskut. Apa cik ABC? Cik pilih nak masak tu ni ke ni? Mana yang sedap? Mana sedap asin-asin. Kau bagi dua. Siapa punya lagi ABC? Bagi dua kan? Rafi. Okey. Janganlah buat terkejut dulu. Ingat, dia boleh pusing tau tangan dia. Dia pusing benda tu. Jual kat buat. Tak nak pandang. Memang Bandung. Tapi nanti kena makan tau. Jom lah makan. Tu nak makan, tak nak makan. Bukanlah nak tanya kau nak di mana, dia cuti lama sangat. Boleh? Uda. Uda. Dia menaikkan hari ni lah. Cuti sampai 12 hari ni kan. Nak pergi bercuti bersama-sama. Dia nak mandi.
sejuk kan? Habis tu nak buat apa? Kau pakai kasut. Rizman Guest House. Ya. Jemput masuk Pak Long. Ya. Ya. Halo, bola Mak Pak Long dengan dia punya instructor dia. Halo, alhamdulillah semua orang sihat Pak Long. Alhamdulillah. Kita orang ingat dah salah rumah dah. Kenapa pulang kedai Tom Yam? Ingat ini Business. ingat Tadi dah masuk. sini parking kedai Tom Yam. Oh. Dia tulis stop parking. Masuk. Jemput. Jom. Aidin jom. Naik. Pak Long, apa khabar? Baik. Kau Siapa ni? Ini buat video Cakap. Hello. Oh, batu 13. Jalan jauh. kau tahu jauh ni. Kita orang pergi tepi laut, Kelebang, naik kapal selam. Kau orang Melaka pun tak pernah naik. Bila dia muda. So saya kata I'm the old boy, Ah. 69. Ah. I took my senior camera. Oh, saya buat 2 orang aja dengan 3 orang. Dia dengan 1 penolong. Pasal satu sekolah tu dia buang 1. Kalau tidak 3 dia buang. Ya, bukan. Dia tu yang dia biasa kawan rumah kau. Oh. Ni apa Mr. apa nama Melayu tu? Mr. Karim. Dia jaga pakcik. Itulah dia punya. Dia tak ada suruh potong. Dia bercerita dia kata. Dan aku orang cerita pun dia kata alah sekejap aja. Memang betul kat situ je dia bius. Oh, tak ada masuk operation theater, tak ada. Masuk. Tapi kat situ duduk kat kini juga. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Ya. Manong. Ya, saya. Jemput masuk dong. Ready korang ya. Baby, masih datang baby. Cik Seman ni kau kesian lah. Kan lama. Tak, saya suruh duduk. Tapi Tak larat. dia biasa mengajar, rindu kan mengajar. Oh, okey. 85 tahun dah. Ya, still good. Pokok Saya- kopi lah. Saya 73. Okey. Dah sarapan? Malam pun dah. Tanya bila untuk bila sarapan saya. Jemput. Minum dulu. Jangan peduli orang. Ya. Jemput. Okey, kam. Jangan peduli orang. Dalam mana? Hilang lah. Situ Asinoli. Nampak on the way banyak kedai-kedai makan lah. Mesti sedap-sedap. Pasal tengok kereta penuh je. Anak Noli kalau balik nak makan mana? Itulah. Saya tak boleh ambil. Cepatlah. Dia kat mana? Hotel lagi? Betul kat simpang depan. Nasi lemak. Kepada pengantin perempuan, insan yang membesarkan dengan penuh kasih setia, saksi nikah yang ada diyakini dengan penuh adab menuju kedewaan utama.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Yang dikasihi bakal pengantin lelaki Muhammad Zul Ahmad jadi bapa tercinta Encik Muhammad Zain melangkah masuk kedua utama menuju kesinggahsana cinta. Yang sehormatnya dipersilakan. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Allahumma salli wa sallim Orang suka hal ya. Alamak, takut terpijak kain kan jatuh. Aduh, menjela-jela. Kedua diterima gerai mata dalam tanggapan ibu dan ayah hari ini melangkah menuju cinta sosial barokah suci berjiwa. Hari ini mereka bersama-sama kita memberikan perhatian peralakan yang penuh bermakna ini dengan penuh rasa cinta dan juga reda seorang putri yang dijaga dengan penuh kasih yang dibesarkan dalam tanggapan cinta ibu dan ayah kini melangkah meninggalkan alam gadisnya dengan iringan doa dan air mata untuk diserahkan kepada sang penghulu yang baru. Sang puteri langkahlah ruang ini dengan penuh keberanian dan harapan menuju ke satu ikatan yang halal dan redari, melangkah menuju ke pesona cinta untuk disatukan dalam ikatan penuh keberkatan. Yang ini majlis mensyukur langkah masuk bakal pengantin perempuan dari Farina Hanif dari ibu tercinta Puan Hajah Norma menuju nama. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أزوجك على ما أمر الله بإمساك أو بمعروف أو تصريح بإحسان محمد ذو الأكمل bin Muhammad Zain. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Nur Farina Hanif binti Ainuddin dengan berwakil wali bapa kandungnya kepada aku dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Terima nikahnya Nur Farina Hanif binti Ainuddin dengan mas kahwinnya sebanyak RM100 tunai. Mak Yusof saksi yang pertama. Boleh. Aku terima nikah. Okey, saya dulu sebenarnya kat sini kita ada satu kali rehearsal. Tadi yang ni tadi rehearsal. Faham kan? Ini saya cover ni. Okey, jangan sebarkan video dalam masa tenang. Okey, Zul, kita macam rehearsal dulu. Ya. Okey, Zul. Suami tidak sebut. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka 'ala ma amara Allah bi imsakin aw bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Muhammad Zul Akmal bin Muhammad Zain.
Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Nur Farina Hanim binti Ainuddin dengan berwakil wali bapa kandungnya kepada aku dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Aku terima nikah Nur Farina Hanim binti Ainuddin dengan mas kahwinnya sebanyak RM100 tunai. Imam Yusof saksi yang utama. Alhamdulillah, baru disah. Dan Tuan Bilal Nasruddin saksi yang kedua. Jadi pernikahan ini disahkan. Barakallahu lakuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Adik buat makan dulu lah sebab ada lagi tak sama. Rasa dia tak perlu sampai orang bayar. Tak apa dia buat makan apa? Ustaz nyanyi yang kan? Ustaz nyanyi. Masa dekat Paul Samad. Sini. Oh dekat Derimat. Dekat swimming pool pun angin kuat. Senyum senyum tau. Kalau power beli macam tu. Okay, senyum. Cara ni buat sikit RM2,000. Senyum. Ini senyum. Mana senyum? Masa ini tu. Kabel kita ada kabel kuatnya. Confirm dapat. Patut masa mau ulung kau kenangan berbicara dia cakap, masa ini. Tu kau dapat. Kita buat market. Tak dapat ini. Tunggu fikir nak kerja. Apa ini? Dia lupa dia masuk accountant. Kau dah cak ni. Ni. Kuas ayam asam pedas ni. Satu lagi hidup belum ah. Jangan jadi cabut tirai ya. Dia kena apa? Tak ada tunjuk. Jual. Cash. Dia dekat kaunter tu. Tengok. Ini kan tak? Kau kepanjang dia makan mesti senang. Tak ada, dah kena pulang. Ingat tadi kat tanya telur tak ada. Belikan telur. Tengok kat dia punya menu. Memang tak ada. Kejap je Kak. Kalau Kak menyebutnya 20 hari lah tak tidur. Soal satu, yang dah bekerja yang dah bekerja. Jadi bila yang dah bekerja ni, yang dah bekerja, yang bawa hadiah Makan betul tak? Betul. dalam tu. Kalau tak percaya cium tangan. Aku tak bawa pun.
kari ada, asam pedas ada, Nanti pergilah tengok. tempoyak ada. Angkat tangan. Kau tengok orang Ikut buka cadangan tu. ikut family kot. Family lah kan. Individu kalau ini kan Okey guys, lagi tenang. Sejam. Saya bangga. Satu family ada suami dan isteri. Jadi dua cukup tak? Satu family ada dua je lah dia. Asal satu family dua dia. Suami dan isteri yang bekerja. Kena sponsor untuk anak-anak sekali. Tak, family tu satu lah. Oh, satu family saja. Kalau macam tu Abang Selamat mau 4 keluar dia. okey. Tanya tu tadi. Jadi kita nak tahu family ke atau individu ke? Pandangan saya nak ambil individu.